Guys, dan selamat pagi. Hari ni kita nak pergi kebun lagi. Pakai lipstick dulu. Nak pergi Terengganu ni. Nak sekejap. Sekejap lagi kita nak ambil buah mangga. Boleh makan-makan nanti. Oh, panas. Elok. Panas guys. Panas. Elok. Buka awak mata munyan. Cari apa guys kat situ? Munyan. Tarik kunyit. Cari buah ke? Tarik. Bawa lah. Pergi Terengganu hantar buah. Hantar buah sawit. Bye. Jaga. Tepi Pak Luk nak kona tu. Bye Lara. Dah sawit guys. Terengganu. 6941. Nak boleh Terengganu ke ni? Okey, sebelum memulakan perjalanan kita cek dulu macam biasa. Kereta antik. Sapu-sapu dulu. Ni buah mangga dulu. Ambil buah mangga guys. Tak kaki je. Okey guys, kita dah dalam perjalanan nak pergi kebun. Dari kampung ke kebun tak lama, ada berapa minit bang? Dari kampung ke kebun berapa minit? Ada dalam 10 minit.
pula. Dalam kebun sawit. Ini jambatan KCRL ya guys. Kereta api. Oh, panas hari ni. Boleh menoreh kan ni? Jalan sawit barulah sampai masuk kat kebun-kebun lah. Jalan balok. Ni jalan balak. Jalan balak lama. Sampai orang dah buka balak. Orang kat sini start boleh tanam getah atau sawit lah. Okay guys, tak lama lagi nak sampai pondok kat kebun getah. Jalannya agak licin ya. Pucing. Bising dulu guys. Lava. Sampai. Okay guys, saya dah sampai pondok. Saya nak masak perut babi kicap. Ataupun tempat kita orang panggil perut jalu. Bahan-bahannya simple je. Ada bawang putih, bawang merah sikit, lepas tu ini halia. Lepas tu perut jalu ataupun perut babi lah. Semut bawang lo. Panaskan kuali dulu. Kuali dah panas, kita masukkan minyak. Oh? Apa dia? Ha? Adik. Masukkan bawang. Tumis sampai dia garing.
Bawang dah garing, kita masukkan perut babi lah. Daging perut pun dah kering. Masukkan air. Dah jadi lembut sikit. Kan perut dia kan ada liat-liat sikit. Untuk babi ni. Bagi air banyak sikit lah. Airnya pun dah kering. Kita masukkan garam sedikit. Ajinomoto sikit. Kacau-kacau. Rasa sikit. Okey, dah boleh masuk kecap. Kacau-kacau. Baunya sedap. Tunggu kering kejap lagi. Boleh kita angkat lepas tu makan. Okey, perut babi kita pun dah siap masak. Kita nak bagi test tuan punya channel jap. Kereta tak hidup guys. Nak jual scrap tadi. Dia tak mau hidup pula. Benar. Hah? Baik. Try start tu. Boleh nak ayam tu? Nyamai. Okey guys. Sekejap bateri tak? Kejap lagi kita nak makan pula. Jangan. Nak makan guys. Perut babi, ikan masin, telur masin. Kambing. Ini kari kambing adik saya masak dekat kampung tadi, saya bawa sini. Saya buat dekat rumah ni. Entah, menurih lagi main. Sampai petal guys. Aduh, bosap. Cucuk. Micong yong. Sedap guys. Okey lah guys, untuk video hari ni. Jumpa next video. Bye bye. Pun nak patah siap lagi. Pagi noreh dulu, petang pun bacang. Masing-masing aja hari ni. Masing-masing saya bawa lagi.